ada. Kat saya sayuran. Memang banyak kemah lah tu. Tak ada pun. Pegging. Tapi okey lah, besar lagi, senang nak buat. Tanjung Purun. Tanya je apa level apa Asia je. Dah makanan pun lama. Apa cakap benda ni cas dah lama. Siapa yang pakai? Dia lah. Sampai tu. Oh, unlock dia. Saya ada ini. Tak cakap dia. Kita tahu sini QDM ada kan? Dekat kan? Height pokok lah kira tinggi sikit. Tak ada jam. Gorgon malah. Ha? Gorgon. Kau tahu apa ni apa isi? Tahu baik. Gorgon lah nama dia. Tulis. Berapa hari ni bang? Pagi, masak, satu hari petang sudah siap. Pernah sampai, kena laju.
Jadi yang tadi. Anak. Jadi clear. Lepas tu buat yang barang tadi lagi yang seorang. Nam saya punya. Betul tu. Lepas tu buat yang kecil-kecil tu baru buat 30 lah. 30 ringgit tiket. Bukan 50 gram. 50 tiket. Ini 6 betul. Fish kilo. Nasi kilo. Setengah 500. Beli, kita beli. Tapi dia benda biasa macam kira tak kayat ke apa semua kan. Itu malam-malam ni. Tu masuk air. Tak nanti. Jom. Tutup, boy. Tutup. Ni demi konten. Ni pun apa? Apa? Kakakku. Baju dah. Okey. Apa ni? Bawa screwdriver. Semua warna apa? Kau nak buat? Tapi Beach Boys. Pulau.
Campfire tak ada campfire. Tak naik tak boleh. Tak, katanya tak pula yang ramai. Dia dah Memang tak ada ni je lah orangnya. Dia korup. Tapi memang beluh tu. UMS. Oh ni UMS kan. kadang dia orang cari dia dah export. Nak kawan dia nak cari nampak. Yang ni tu untuk dia punya ketam tu. Tak ada. Dia tak ada Dia pergi tempat lain ke? cik ketam. Dia kalau banyak tu dia semua banyak keluar tau. Betul lah. Mungkin time tidur kot. Cai mana ada ketam cai? Tai dia ni. Lubang dia, lubang dia. Dia baru ke lama. Labuan Beach. Labuan United Nations 2008 Beach.
Dah tinggal separuh. Taruh ya. Baru ni kau buat time lapse nampak. Buat time lapse. Ha. Lapse. Lapse. Saya. Oh, tak ada. Habis. Hello again. Selamat pagi. Hari ni aku nak review Hotel Aifa, Labuan, Sabah, Malaysia. Okay, kalau ikutkan, jom kita tengok entrance dia macam mana. Biasalah, ini entrance dia, standard locking system. Dia guna card. Okay, yang ini dia punya plan. Unit aku kat sini lah. Right, masuk dari lift terus sampai sini.
Basically plan layout dia ada toilet, dia ada tempat untuk baju, closet, space lah. Okay, ni dia punya toilet. Basically okay, besar. Shower room dia ada glass door, separator. Lepas tu dia ada condiments ni. Dia bagi shower gel, conditioner, shampoo, shower cap, toothbrush. Dia bagi shaver comb. So complete lah. Kalau korang datang hotel ni tak perlulah risau apa-apa. And then basically ni dia punya dorm, closet. Alright, so this is the tempat katil. Ini aku rasa king size lah. King size, queen size Aku selalu confuse. Aku rasa queen lagi kecil kan. So ni lampu dia punya artwork. Sofa, besar lah bilik ni. Aku rasa kalau 3 orang pun sangat-sangat. Kalau kau ada 2 anak kecil masih boleh lagi lah sewa, masih boleh lagi, boleh tampung lagi lah bilik ni. Aku rasa kalau kau ada 3 anak kecil, 2 parents pun still besar, masih besar lagi. 5 orang mungkin crowded sikit, tapi kalau 3 orang dewasa masih boleh lagi sustain lah. Alright. Lepas tu aku paling suka tempat ni adalah TV dia. Besar gila. TV dia baru, mungkin baru jugalah. Sampai brand ni pun Aifa juga TV ni, sama macam hotel dia. Not bad. Aircon functioning well. Cumanya ada sedikit kontroversi lah. Aku akan share itu kasut aku. Tempat bilik dia semua plug ni tak berfunction, tapi yang lain tu semua ada plug. Okay, bagus. TV okay. Yang tu okay, tengok sinari Labuan lah. Basically ni dekat bandar Labuan lah, dekat bahagian selatan pulau tu, menghadap kepada pelabuhan tu. Tu pelabuhan Labuan lah kat sana. Okay, whole stretch tu pelabuhan Labuan ni custom, bangunan custom. So kau boleh tengok lah layout kat sana. Basically view dia tak best mana lah, sebab yalah, aku datang sini pun atas urusan kerja, so tak adalah nak tengok lama-lama pun apa yang ada kat sini. Tapi this is Labuan lah. Okay, yang kontroversinya adalah dia punya minibar. Sebab minibar dia, kiblat semua ada kat sana. Dia tunjuk kiblat, okay, tak ada hal. Tapi minibar dia mula-mula, wow, okay, bagus. Aku tak ambil pun lah kan. Ada soya, ada plus, Coca-Cola, Sprite. Tiba ni, ambil tau. Ada Tiger pula kat sini. So bagi aku faham, sebab aku orang dewasa, kita ignore lah. Tapi kalau ada budak-budak yang datang sini, budak remaja yang mungkin dia orang pun tak berapa nak, dia orang tak berapa mature lagi, dan dia mungkin dalam fasa nak mencuba-cuba. You know, ada budak-budak kecil, dia tak tahu lagi lah, budak-budak kecil tak tahu arak ke apa. Dia main ambil je kan. Biasanya budak-budak kecil dia suka minibar kan. Dia rasa benda tu yalah, dia tak mahal mana pun kan. And then dia ambil terus. Tiba-tiba dia ambil tu arak kan, dah satu hal kan. Kecil-kecil kau dah minum todi. So bagi aku, pihak management should be more sensitive lah kan. Walaupun aku tahu Labuan ni is a free tax island, dan it's still Malaysia. It's still, mungkin aku rasa aku pernah pergi hotel kat Sabah Sarawak pun tak ada pun yang ada serve minibar pun, alkohol pun. So mungkin tak tahulah policy dia macam mana, tapi kurang manis lah. Benda ni patutnya dia on demand. Kalau orang tu nak, baru management bagi kan. No issue kan. Kalau let's say aku non-Muslim, aku nak minum, aku always call. Daripada aku nak biar macam tu, kan, orang kata it's a risk lah kan. Kau dah orang kata memberi peluang untuk berlaku benda-benda yang tak sepatutnya lah kan. Yalah, kadang-kadang orang check in yang, seperti aku cakap, orang-orang yang borderline ni kan, yang check in terus minum ke apa kan. Benda senang. Lepas tu bukannya, siapa tahu kan, kau akan tahu bila kau nak check in je nanti. Itu pun tak ada orang tahu. Kau bayar je tu kau belah. So people will tend to try lah kan. Budak-budak kecil lagi lah tak tahu beza. So bagi aku benda tu sepatutnya di separate lah kan. Kalau ada bar ke apa tu, banyak je hotel-hotel yang international lain pun tak buat macam tu. Dia orang kalau you nak minum alcoholic drinks, you go and the bar, or you just call room service kat I nak ni dah settle kan. So tu lah komen aku kan. Pihak hotel nak ambil tindakan, tak nak ambil tindakan,
Kalau benda ni sampai, dia boleh lah ambil tindakan. Okay, anyways, benda lain aku puas hati. Breakfast tadi pun aku akan masukkan saringan dia. Biasalah, mediocre breakfast lah. I mean, hotel ni pun is not 5 star, it's a middle range kan. Tapi yalah, middle range pun dia ada the alcohol service. Okay lah, itu sajalah review aku. Aku bagi hotel ni, okay lah, aku just tak nak tahu pasal, aku just anggap yang benda tadi tu is one thing yang dia boleh improve lah. Tapi aku bagi 7 lah kan, 7/10. Kalau korang nak datang sini, okay lah, selesa-selesa juga. Alright, thank you very much, goodbye.